Cai Demangi di bahagian tengah. Faisal Alim meningkatkan kelajuannya. Ada ruang untuknya. Faisal melepaskan percubaan. 1-0 di Stadion Tunku Abdul Rahman Baloi. Dan sekali lagi Faisal Alim dengan jaringan kelimanya bersama Selangor pada musim ini. Faisal Alim, jika ada satu kisah kebangkitan yang perlu anda ingati, ini adalah kisahnya. Ya, ini gerakan yang menjadikan perkara ini lebih sempurna sehingga Faisal Alim dapat menjadikan gol. Dan sekali lagi mereka memenangi bola di kawasan tengah. Dan orang yang sama juga, Zack Lam, membuat hantaran yang cukup baik, menggunakan offside foot dan mengadakan ruang untuk Faisal Alim di kawasan hadapan yang membuat larian on time, timing yang baik sehingga kan berhadapan dengan Azri Ghani dan dengan mudah untuk menjadikan gol yang pertama untuk pasangan Selangor pada malam ini.